Kita akan ambil lepas tengok video tu. Lepas tu pandangan ambil cerita sulam, wakil sulam. Ada sulam ni pergi 3 pelajar ni pun faham lah. Aku pun lagi ambil. Jadi apa kena sediakan jawapan lah. Nak main muda. Mana? Jangan jawapan lah. Tak ada ketah. Okey, saya bersama Cik Mustaqim. Jadi saya nak tanya pasal ni kebaikan selepas tengok video sulam tadi. Baguslah tau. Boleh tahu penyakit ke apa tau. Mudah nak ke dia. Nak kawal penyakit tau. Kawal. Itu soalan nombor 2. Apakah tindakan Abel lepas tengok video tadi? Kira Abel lebih berhati-hati ke lagu mana? Penyakit tu lah. Penyakit tadi. Penyakit baby. Daripada tapi Abel ajak tadi tak kena tadi tak? Tak ajak kena kan? tak kena penyakit tu kan. Pasal apa? Penyakit ni jaga-jaga aja. Okey. Bukan semua lah kita kata keputusan ni kan. Jadi lepas tu soalan nombor 3. Jadi pandangan Abel tentang program sulam. Masa saya ni mari. Budak-budak ni mari. Bagus dari segi kan Abel? Mari jawatan ni lah, bagus jawatan ni lah. Kata penyakit ni kan. Boleh lawan penyakit lah. Boleh penyakit. Penyakit baru yang ni kalau kira orang. Dulu ni tak ada penyakit ni. Oh, dia baru setahun 2 ni je. Pucuk ke apa tak tahu. Tanah kau, cuaca kau kan. Kira kalau BPB kalau bahasa kapur apa itu BPB juga. Dia rasa 2-3 musim ni penyakit ni baru. Baru ada, sebelum ni tak ada. Sebelum ni kesing, tikus gitu je. Daripada benih, kau tak tahu lah penyakit ni. Lepas tu soalan lah cadangan ataupun membaikkan kalau ada lah. Sebaik pun tak apa je. Ada. Bagus je. Sebaik kali. Ere.